Dulu kita dah bincang dah. Masa mula-mula dulu kita baca hadis tentang Ghamidiyah, perempuan yang berzina kan? Dan juga Ma'iz yang mengaku depan Nabi dia berzina. Maka sebab itu kita bincang, adakah taubat menggugurkan hudud ataupun tidak? Kemudian Nabi bila hilang tu, Nabi bersama dengan Jibril, Nabi bertemu dengan Jibril sehingga Abu Zar dengar suara Jibril yang lawan cakap dengan Nabi tu. Nabi dengar, Abu Zar juga mendengar suara Nabi SAW. Jadi Nabi bagi tahu dekat Abu Zar bahawasanya Jibril bagi tahu kat dia, sesiapa yang mati di kalangan umat Islam ini, mati di atas tauhid, tidak murtad, tidak kafir, tidak melakukan syirik kepada Allah sehingga mengeluarkan dia daripada agama, mati di atas agama tauhid, akan masuk syurga. Walaupun masa hidupnya pernah buat dosa besar. Hadis ni menjadi bukti, menjadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan buat dosa besar semata-mata tidak menjadi kafir, selagi mana tak ada dalil yang mengatakan perbuatan tu mengkafirkan dia. Semata-mata buat dosa besar tak jadi kafir. Ini dalil ahli sunnah wal jamaah yang lawan golongan khawarij. Yang mana golongan khawarij mereka mengatakan bahawasanya orang yang buat dosa besar ni kafir. Siapa buat dosa besar jadi kafir terus. Pasal apa kafir? Sebab dia kata mukmin tu sifat dia buat ketaatan, bukan buat dosa. Maka sebab itu Nabi kata golongan khawarij ni dalam hadis Nabi sebut tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Nabi kata kalau kamu melihat mereka salat, kamu akan rasa lekeh benar solat kamu. Kalau kamu tengok mereka puasa, lekeh benar puasa kamu. Tetapi Nabi sebut sifat mereka, yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Perbuatan mereka suka membunuh orang-orang Islam dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Orang kafir mereka tak buat apa pun, tapi orang Islam mereka suka bunuh atas alasan mereka telah menjadi kafir dengan buat dosa besar. Nabi kata kalau aku bertemu dengan golongan ini, aqtuluhum qatla 'ad, aku akan bunuh mereka seperti mana Allah membunuh kaum-kaum 'Ad. Maksudnya bahaya golongan ni, walaupun luaran nampak saleh tetapi dalaman mereka ekstrim. Dalaman mereka ini suka mengkafirkan orang lain tanpa bukti yang munasabah. Ini bahaya. Maka hadis ini menjadi bukti kepada ahli sunnah bahawasanya orang-orang yang buat dosa besar tidak terus menjadi kafir. Nak kafirkan dia, kena bawa dalil lain yang kata perbuatan ni boleh mengkafirkan dia. Sebab itu Nabi tanya soalan, wa in saraq wa in zana wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap muslim. Habis itu masuk syurga. Macam mana dah buat dosa besar? Yang ni ulama ada takwilan. Ulama ahli sunnah mempunyai beberapa takwilan. Takwilan yang pertama, mereka kata yang berzina dan mencuri itu sempat bertaubat sebelum mati, maka dia masuk syurga. Azan ke? Ha? Tak payah azan? Haji kata tak payah azan. Masjid lain ada kan? Masjid lain ada kan? Okey. Walaupun mereka berzina, walaupun mereka mencuri, maksudnya dia berzina waktu hidupnya, dia mencuri waktu hidupnya, dan dia sempat taubat dan kembalikan harta orang lain sebelum dia mati, maka dia masuk syurga. Dia tak kafir lah. Dia buat dosa besar tapi sempat taubat, maka taubatnya itu telah menggugurkan dosa. Dulu kita dah bincang dah. Masa mula-mula dulu kita baca hadis tentang Ghamidiyah, perempuan yang berzina kan? Dan juga Ma'iz,
yang mengaku depan Nabi dia berzina. Maka sebab itu kita bincang, adakah taubat menggugurkan hudud ataupun tidak? Para ulama mengatakan sebelum bawa kes tu ke mahkamah, sebelum diputuskan hukuman, maka boleh bertaubat. Kalau dia curi harta orang, pulang balik dan minta halal, maka ia menggugurkan dosa yang dibuat. Bukan semestinya dengan dilaksanakan hukuman hudud ke atas dia, maka taubat menggugurkan dosa. Okey? Baik. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ada yang kata tak. Walaupun dia tak taubat sebelum dia mati, tetapi bila dia mati di atas iman, bila dia mati di atas tauhid, dia tidak melakukan apa-apa kekufuran dan syirik pada Allah ataupun murtad, dia akan masuk syurga juga. Tetapi masuk syurga tu lewat sikit lah pada orang lain. Masuk juga, tapi lewat. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan jangan doa. Jangan doa masuk neraka walaupun sehari. Sebab masuk neraka ni tak ada tempat yang lebih azab melainkan dia lah. Jangan doa walaupun sekali lah. Maknanya orang, kita doa supaya Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk taubat. Bahkan Nabi istighfar pada Allah sehari lebih pada 70 kali. Ada riwayat kata Nabi bertaubat dan istighfar pada Allah sehari 100 kali. Menunjukkan taubat dan istighfar dituntut daripada setiap insan yang namanya mukmin. Maka kita bertaubat. Kalau ada terambil hak orang, pulang balik. Minta halal pada dia. Kalau ada dosa kita pada Allah, kita taubat dengan 3 rukun yang telah kita baca sebelum pada ni. Maka kalau dia mati dalam keadaan, seseorang mati dalam keadaan belum sempat taubat, fahuwa tahtal masyiah, maka dia akan kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak, Allah boleh ampun dia. Tak ada siapa boleh larang, kerana Allah itu hak dia untuk ampunkan orang. Kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala boleh azab dia. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia atas dosa yang dia buat, itu merupakan kemuliaan bagi Allah, itu rahmat bagi Allah. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak mau ampunkan dia, Allah Ta'ala azab dia, itu merupakan keadilan bagi Allah, dan itu hak Allah, tak ada siapa boleh pertikaikan. Jadi ni 2 takwilan lah. Pertama, ada yang kata sempat taubat sebelum mati. Yang kedua mereka kata masuk neraka dulu, dah habis dosa baru masuk ke syurga.